Apa dah jadi dengan Philippe Coutinho? Satu ketika dulu, dia keluar daripada Liverpool dengan rekod transfer. Pindah ke kelab impian iaitu pasukan Barcelona. Tapi hari ini, dia tak ada kelab. Kat mana silap dia? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen sembang player pada kali ni, kita nak sembang pasal seorang pemain yang boleh kata ramai kenal juga. Dan ramai juga kecewa dengan apa yang jadi dekat dia hari ni, disebabkan kita tengok betapa besarnya potensi yang dia ada masa dekat pasukan macam Liverpool dan juga pasukan Barcelona dulu. Kalaulah kita boleh balik ke masa lalu dan kita nak halang dia buat something, untuk aku, salah satu usaha aku kalau aku balik masa lampau, aku akan halang Coutinho tinggalkan pasukan Liverpool untuk ke pasukan Barcelona. Sebab lepas ditinggalkan pasukan Liverpool lah dia downfall. So tak mau cakap banyak, jom kita mulakan cerita pasal Philippe Coutinho. Tapi sebelum tu, trip Pala Bola Studio dengan jalan-jalan bola masih lagi open untuk trip Manchester United lawan dengan pasukan Leeds United dalam Rose Derby. Kalau hampa nak faham macam mana dalamnya Rose Derby sebab apa aku pilih trip ni, hampa boleh tengok video panjang yang lepas. Aku dah cerita dah macam mana pemusuhan Rose Derby ni terjadi dalam EPL. Dan kalau hampa pi dengan jalan-jalan bola, segala apa yang hampa bayar tu termasuk semua hospitality, hotel, tiket penerbangan, tiket game, tiket jalan-jalan stadium. Cuma satu je tak termasuk, iaitu makan. Tapi yang lain semua dah termasuk dalam tiket. So macam mana nak daftar? Hampa boleh tekan link dekat description dekat bawah, okey? So kita masuk balik dalam video. Macam mana Coutinho ni mulakan kerjaya bola sepak dia? Dia sama macam budak-budak Brazil. Dia ni lahir dekat bandar Rio de Janeiro tau. Dan dia mulakan dengan main bola sepak jalanan ataupun main futsal. Sebab itulah kalau kita tengok Coutinho punya first touch, dia punya footwork, dia punya teknik masa dia main bola tu memang superb. Sebab dia mula main dengan futsal. Selalunya pemain yang padu main futsal ni, technical ability dia lagi bagus kalau dia step up dekat atas padang. Tapi masa ni dia ada satu masalah aja, iaitu dia ni terlalu kurus. Cuma ni bukan masalah dia seorang. Memang kalau kita tengok player-player Brazil yang lain, depa ni mula waktu depa kecil memang depa kurus gila. Sebab dekat Brazil ni kita nak buat macam mana kan, depa ni susah. So makan pun tak cukup, badan macam tak cukup zat. Tapi disebabkan dia padu juga main bola, kurus pun kurus lah. Satu pasukan bola sepak dekat Brazil iaitu Vasco da Gama ambil dia join akademi depa waktu dia usia dalam 7-8 tahun. Dan dekat situlah pasukan Vasco da Gama jumpa yang dia ni adalah pemain yang bukan biasa-biasa. Dia ni boleh main dekat nombor 10 dan juga boleh main dekat wing. Dan dekat pasukan Vasco da Gama ni lah dia berkembang pesat dekat sana. Sampai umur 16 tahun, masa ni satu pasukan daripada Itali. Nak kata betapa padunya Coutinho ni, baru dia 16 tahun, kita 16 tahun tengah prepare mood honeymoon dekat sekolah kan, sebab baru tahun depan SPM. Ataupun 16 tahun lah baru kena cinta. Tapi masa ni Coutinho, masa dia 16 tahun, gegasi Itali tau, iaitu pasukan Inter Milan. Waktu ni dia kesan bakat dia dekat Brazil, so depa nak beli dia. Masa ni Coutinho dia dah jadi regular player tau untuk pasukan bawah 17 tahun, bawah 20 tahun untuk pasukan junior Brazil. Dan masa ni lah dia kena Neymar dekat Brazil. So senang cerita, masa tu Brazil tengah ada dua wonderkid yang tengah naik pesat, iaitu Neymar dekat Santos dan juga Philippe Coutinho dekat pasukan Vasco da Gama. Masa Neymar ni tengah sabak lagi main dekat Brazil, dia polish lagi kira dia dekat pasukan Santos, Coutinho masa ni dia tergoda dengan satu offer daripada pasukan Inter Milan. Dan masa ni Inter Milan main pada tahun 2008 tau. Dan tak cakap banyak, masa ni Inter Milan beli dia dengan harga dalam 4 juta euro saja. Tapi kan kalau hampa tengok pemain-pemain luar daripada Eropah, kalau depa ni dia beli bawah daripada 18 tahun, depa ni takkan boleh pi terus. Depa kena tunggu cukup umur 18 tahun barulah depa boleh pindah balik. So lepas pasukan Inter Milan sah dapatkan dia, Inter Milan loankan balik ke pasukan Vasco da Gama. Masa tu dia baru 16 tahun. So dia main 2 tahun lagi dengan pasukan Vasco da Gama. 2010 baru Coutinho pi ke pasukan Inter Milan. Tapi masa tu Coutinho baru rasa yang keputusan yang dia buat agak silap, sebab boleh kata semua tak kena. Sebab dia join Serie A masa tu. Masa tu Coutinho kurus. Serie A masa tu bukan macam hari ni. Serie A masa tu fizikal. Walaupun gameplay depa pelan, tapi sekali main fizikal memang hang jatuh lah. Dan masa tu dalam tahun 2010, Serie A still lagi tempat untuk pemain-pemain elit berkumpul tau. Dan nak tambah buruk lagi, masa tu Coutinho baru masuk satu tim yang baru juara UCL. Pasal apa pula kan hang masuk tim juara UCL jadi problem? Ialah bila hang masuk dalam satu tim yang baru juara UCL pada tahun 2010, bukan juara biasa-biasa,
Mereka menang treble masa tu dengan Mourinho. Masa ni expectation untuk Coutinho pun tinggi sebab mereka kata new wonderkid daripada Brazil akan meletup dekat Inter Milan. Tapi sayang masa ni Coutinho tak sempat merasa jadi anak buah Jose Mourinho. Sebab macam kita tahu, lepas Mourinho menang treble, dia terus caw daripada Inter Milan untuk join pasukan Real Madrid. So pressure main daripada semua tempat dan masa ni pasukan Inter Milan pula tak stabil. Hang bayangkan sepanjang Coutinho duduk dekat pasukan Inter Milan tukar 5 manager man. Yang pertama ganti Mourinho, Rafa Benitez, tak jadi. Lepas tu masuk Leonardo pula, tak jadi. Yang ketiga masuk Gasperini, tak jadi juga. Keempat masuk Claudio Ranieri. Dan masuk yang kelima pula Andrea Stramaccioni. So hang bayangkan lah, dalam tempoh 3 musim dia ada dekat pasukan Inter Milan berganti manager sampai 5 kali. So benda ni buatkan proses adaptasi Coutinho tu jadi lagi payah. Dan bila dia struggle dekat Serie A, struggle dengan Inter Milan, lala kali Inter Milan kata tak apalah, kita loankan dia ke Espanyol, tengok dia ni boleh perform ke tidak. Sebab apa dia loankan dia ke Espanyol? Sebab La Liga ni boleh kata antara liga yang sesuai dengan pemain-pemain Brazil sebab technical ability. Dekat Liga Spanyol, mereka tak pentingkan fizikal sangat, tapi mereka lebih pentingkan technical ability dan juga taktik. So buatkan banyak pemain-pemain Brazil sesuai main dekat sana. So masa ni bila Coutinho diloankan ke pasukan Espanyol dekat La Liga, secara mengejutkan dia boleh perform dekat sana. Dan dekat sana lah dia main dengan cara yang macam Inter Milan bila tengok, macam ni lah sebab kita nak beli dia dulu. Tapi pasal apa dekat Inter dia tak main macam ni lah. So mereka boleh rumuskan, Coutinho ni bukan tak perform, dia ni padu, cuma dia struggle nak adaptasi dekat Serie A je. Dan bila dia main sat je dengan pasukan Espanyol tapi bagi import besar dengan mereka, gol apa semua, dia pun baliklah ke Inter Milan untuk dapatkan tempat utama. Tapi sayang, still gagal. So bila gagal sampai pertengahan musim, dia ni tak boleh lagi main dengan skuad utama pasukan Inter Milan mula risau. Sebab mereka rasa, budak ni macam boleh gagal je ni kan. So daripada kita nak gagal, baik kita jual dia. So masa ni mereka pun nak let go lah Coutinho ni ke mana-mana pasukan. Dan masa ni pasukan mana yang dapatkan dia? Dia adalah pasukan Liverpool pada Januari 2013. Masa ni musim 2012-2013. Masa ni mereka jual Coutinho ke pasukan Liverpool, harga murah je tau, 8.5 juta pound saja. Tapi still kalau kita ingat balik harga yang mereka beli hari tu 4 juta euro, memang boleh kata mereka beruntung lah kan. Jual double daripada harga mereka beli. Tapi mereka tak tahu yang kalau mereka sabar sikit, mereka boleh beruntung lagi banyak. Tapi lain kali mereka lepas ke pasukan Liverpool masa tu. So masa ni fan-fan Liverpool bila tengok Coutinho main dekat pasukan Liverpool, mereka just rasa macam another player je main dekat pasukan kita. Sebab hang kena ingat tau, status Coutinho waktu main dekat Liverpool ni sebagai wonderkid yang gagal dekat Inter Milan. So expectation dia pun rendah je dekat pasukan Liverpool. Tapi still ada yang berharap juga sebab tengok dia punya skill dekat pasukan Espanyol, dekat Inter dan sebelum tu dekat pasukan Vasco da Gama. Masa ni manager pasukan Liverpool adalah Brendan Rodgers dan dia buat debut dia masa lawan dengan pasukan West Brom. Masa ni Liverpool kalah 2-0. Tapi masa dia buat full debut dia start daripada minit pertama. Masa ni dia berjaya skor 1 gol cantik lawan dengan pasukan Swansea waktu dia pemenang 5-0. Dan lepas tu lah Coutinho pelan-pelan jadi key player untuk pasukan Liverpool masa tu lah. Musim yang paling diingati adalah musim 2013-2014 yang mana musim tu Liverpool paling hampir nak jadi champion EPL. Tapi sayanglah kan masa tu Gerrard slip. Tapi masa tu Coutinho pun mainkan peranan yang penting untuk pasukan Liverpool. Selain ada Suarez dan juga Sturridge dekat depan dan juga Gerrard dekat belakang sebagai general, ada dua pemain yang kucak-kacirkan defense macam Coutinho dan juga Raheem Sterling. Pasal Sterling aku dah pernah cerita pasal dia dalam video lepas. So kali ni kita fokus dekat Coutinho pula. Coutinho ni pun satu bakat yang special sampai fan-fan Liverpool panggil dia sebagai magician. Tapi masa Coutinho dekat pasukan Liverpool, dia sekadar future star. Dan masa ni dia tengok kawan-kawan dia seorang-seorang tinggalkan Liverpool. Mula-mula Suarez pergi ke Barca, lepas tu Sterling ke Manchester City. Tapi Coutinho ni kekal setia dengan pasukan Liverpool. Sampailah Jurgen Klopp main dekat pasukan Liverpool pada tahun 2015. Dan masa ni dia tengok Coutinho, dia kata okay, hang adalah the next superstar dekat pasukan Liverpool. So dia bukan lagi jadi future star dekat pasukan Liverpool, dia akan jadi superstar untuk pasukan Liverpool. Maksudnya Klopp akan bina pasukan sekeliling dia. Masa ni Coutinho main role nombor 8 ataupun boleh kata main force winger jugalah. Dia selalu start main as a winger tapi dia banyak menyelinap masuk main dekat tengah. Dan boleh kata Coutinho memang meletup dan dia main lagi bagus daripada mana-mana musim dia dengan Liverpool sebelum tu. Lepas Jurgen Klopp main, dia skor 12 gol, dia buat 7 assist dalam satu
musim untuk pasukan Liverpool, dan tu adalah stats terbaik dia tahu dalam satu musim. Masa musim kedua dia pun dah padu dah dengan pasukan Liverpool. Tapi bila dia start konsisten betul-betul dengan pasukan Liverpool, masa ni macam biasalah, banyak kelab berminat nak dapatkan dia. Antaranya, minat yang paling besar adalah daripada pasukan Barcelona. Sebab masa ni kalau kita ingat Barcelona nak cari pengganti Iniesta tau. Dan masa ni kalau kita tengok, Coutinho ni kalau nak jadi replacement kepada Iniesta, memang boleh kata kalau kasut saiz 8 hang bagi dekat kawan hang pun kasut saiz 8. Masuk memang ngam. Tapi Liverpool tak mau jual lah kan. Masa ni Coutinho star player untuk depa tau. Masa ni plan Barcelona, depa nak dapatkan Coutinho sebagai pengganti kepada Andres Iniesta. Tapi plan tu berubah selepas mereka terpaksa jual Neymar kepada pasukan PSG pada tahun 2017. Yang mana masa ni mereka dapat durian runtuh. Mereka jual Neymar dengan harga release clause iaitu 222 juta euro. Dan disebabkan mereka jual Neymar tu, pasukan Barcelona pun terkejut ada tim yang nak buy release clause. So masa tu apa mereka buat? Mereka nak cari pemain yang boleh gantikan tempat Neymar pula. Dan masa ni mereka nampak Coutinho ni bekas kawan Neymar. Lepas tu main pun posisi winger boleh juga. Lepas tu Brazilian, boleh ni kita ambil Coutinho ganti Neymar main dekat posisi winger. Sedangkan mereka tak sedar Coutinho dengan Neymar memang main dekat posisi yang lebih kurang sama, tapi cara main, karakter tak sama. Neymar ni dia boleh hidup tau kalau dia main dengan superstar. Contoh dia main dengan Suarez, dia main dengan Messi, tapi dia still boleh hidup. Tapi Coutinho dia tak boleh hidup kalau hang tak bagi dia specific role ataupun hang tak bagi dia kebebasan dekat satu pasukan. Contoh kalau hang nak bagi Coutinho hidup, hang kena bagi specific role kat dia. Contoh macam dia ni support kepada pemain-pemain lain, baru dia boleh buat. Ataupun pilihan satu lagi, hang jadikan dia pemain utama yang mana dia ni akan dapat free role dekat pasukan. Tapi kalau dia pergi Barca, mana nak dapat free role dah? Sebab masa tu Messi yang pegang. Masa ni Barca nak Coutinho, dan Coutinho pun memang nak akan ke Barcelona. Sebab pemain-pemain Brazil ni, mereka tengok legend-legend mereka banyak main dekat pasukan macam Barcelona, macam Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo dan ramai lagi. So benda tu buatkan Coutinho dia tekad dia nak ke pasukan Barca. Dan masa ni bila Barca tahu yang depa tak bertepuk sebelah tangan, depa pun all out untuk dapatkan Coutinho. Masa ni depa bagi 3 offer tau. Tapi 3 offer tu Liverpool tolak mentah-mentah. First offer masa ni sama lepas habis musim 2016-2017. Masa ni first offer pasukan Barcelona bagi 72 juta euro dengan add-on. Liverpool reject. Lepas tu offer kedua, Barcelona bagi offer konkret 90 juta euro. Liverpool reject. Offer ketiga masa ni Liverpool offer 110 juta euro termasuk add-on. Masa ni Liverpool reject juga kali ketiga berturut-turut. So masa tu lepas bagi offer ketiga pun kena reject, Barcelona pun tarik dirilah daripada dapat Coutinho. Dan masa ni Coutinho terkejut. Coutinho pun cemas lah, dia takut transfer ni tak jadi. Dia pun buat satu keputusan yang mana deaktifkan transfer request. So mana-mana pemain ada hak atau untuk aktifkan transfer request, bermakna dia bagi tahu dia nak pindah kelak daripada kelab. So masa ni fan-fan Liverpool macam tertanya-tanya. Sebab apa? Sebab baru 6 bulan lepas masa Januari dia baru renew kontrak. So orang persoalkan lah pasal apa bila hang nak belah, hang nak sign kontrak baru. Adakah hang ni macam nak tipu kelab apa semua? Tapi masa ni Klopp mati-mati tak mau jual dah. Klopp bagi tahu dia ni not for sale punya player. Masa ni aku ingat lagi satu quote dah yang mana Klopp bagi tahu dekat Coutinho, hang stay dekat Liverpool dan Liverpool akan bina statue tentang hang. Tapi kalau hang tinggalkan Liverpool, hang rugilah kan. Sebab masa tu memang Klopp bagi tahu Klopp nak jadikan dia pemain utama untuk pasukan Liverpool tau. Tapi masa ni Coutinho pun macam ya tak ya je dengan Klopp. Masa ni dia main dekat Liverpool tapi otak dah dekat Barcelona. Ni dah masuk dah musim 2017-2018 tapi transfer tak tutup lagi ni. Masa ni fan-fan Liverpool tertanya-tanya, adakah Coutinho akan jadi kelak daripada pasukan Liverpool? Sebab masa ni rumor dia jadi kuat lagi. Sebab apa? Masa ni game pembukaan EPL, lepas tu game kelayakan UCL, masa ni Coutinho tak main dengan alasan cedera back. Padahal masa tu ramai tahu yang Klopp terpaksa asingkan dia sampai dia betul-betul ready untuk main dalam pasukan sebab fokus dia masih lagi tak boleh bagi dekat tim utama. Ataupun satu lagi kemungkinan dia yang push transfer ni keluar dan dia tak mau main untuk pasukan Liverpool. Tapi tunggu, lala kali Coutinho tak jadi pindah ke pasukan Barca sampailah transfer tutup. So masa ni mau tak mau Coutinho balik main dengan tim utama balik. Dan walaupun fan-fan masa ni dah petikai dah kesetiaan Coutinho dengan pasukan Liverpool apa semua, tapi secara mengejutkan Coutinho berjaya deliver. Dia berjaya perform dengan pasukan Liverpool masa dia main half season tu. Tapi kan aku cakap Barcelona all out nak dapatkan Coutinho, Barca ada plan baru.
Januari, mereka masuk balik untuk dapatkan Coutinho daripada pasukan Liverpool. Dan kali ni bukanlah dengan satu offer yang boleh ditolak, sebab tawaran ni adalah tawaran emas, iaitu 142 juta. Bukan euro tapi pound. Dan kalau Liverpool accept masa tu akan jadi rekod penjualan termahal dalam sejarah pasukan Liverpool. So mau tak mau masa ni mereka kata okey, Coutinho ni memanglah kita sayangkan, tapi kalau kita jual dah, kita boleh invest lagi, beli banyak player yang padu. So masa ni Klopp pun kata okey lah, tak apa, aku pun dah bina squad yang dah ready main tanpa Coutinho. So masa ni Liverpool terus terima tawaran daripada pasukan Barca untuk jual Coutinho ni dengan harga 142 juta pound. Kalau hampa nak tahu, ramai fan Liverpool yang marah tau disebabkan transfer ni jadi mula-mula. Tapi hari ni ramai juga fan-fan Liverpool yang berterima kasih dengan transfer Coutinho ni. Sebab apa? Sebab kalaulah Liverpool tak jual Coutinho masa ni, Liverpool takkan ada duit untuk nak beli dua pemain yang jadi key player mereka sampai ke hari ni, iaitu Virgil van Dijk dan juga Alisson Becker. Masing-masing Liverpool dapatkan daripada pasukan Southampton dan juga pasukan Roma. So mereka beli dua pemain ni gunakan duit dana penjualan Coutinho tu lah. Sebab tu lah aku kata transfer Coutinho ke pasukan Barcelona ni mengubah segala-galanya, mengubah cerita untuk pasukan Liverpool dan mengubah juga cerita untuk Coutinho. So kita masuk masa dia dekat pasukan Barcelona. Masa dia dekat pasukan Barcelona, dia nampak okey mula-mula, nampak solid. Daripada 22 game pertama dia dengan pasukan Barca, dia boleh buat 16 gol contribution, 10 gol dan juga 6 assist. Masa ni ramai kata okey, Coutinho dah settle down dengan pasukan Barca. Tapi sayang, musim pertama penuh dia dengan pasukan Barca ataupun musim depannya, masa itulah baru nampak kekurangan Coutinho. Yang mana Coutinho ni bukanlah pemain yang boleh carry satu pasukan kalau ada pemain lain yang boleh carry. Sebab Coutinho ni bukanlah pemain yang akan step up. Dia ni pemain yang akan step up kalau tim harapkan dia. Kalau tim tak harapkan dia, dia just akan main biasa-biasa saja. Itulah masalah Coutinho ni. Dia punya karakter adalah introvert, tapi introvert tu bawa sampai dekat ke atas padang. Dia selalu main dekat posisi wing kiri dan masa ni orang pun tak tahu position dia apa. Sebab apa? Saat dia main dekat wing kiri, saat dia main dekat midfield, dan disebabkan rotation position dan macam keliru ni lah yang buatkan Coutinho ni makin struggle dekat Barca. Masa ni orang selalu persoalkan, hang ni Barca beli mahal lagi daripada Neymar tau, dan Barca nak hang jadi pengganti Neymar, tapi awak tak jadi-jadi ni. Dan musim pertama penuh dia dengan pasukan Barca, dia just boleh skor 5 gol Liga sahaja. Memang kalau kita tengok performance dia masa tu dekat Barca, bukanlah teruk sangat. Dia padu je main. Hang kena tengok dia main, jangan tengok gol, assist apa semua. Tapi still, orang akan tengok nombor juga kalau transfer hang masa tu sampai 145 juta pound. Dan masa ni Barcelona rasa mereka dah buat satu kesilapan, yang mana mereka dapatkan Coutinho dan Coutinho ni tak sesuai dengan pasukan Barca. So mereka tak mau rugi. So mereka pun offer lah loan dekat pasukan Bayern dengan option pembelian 120 juta euro. Tapi bila dia pindah ke pasukan Bayern, kita expect dia akan barai dekat sana. Tapi tak. Masa dia dekat pasukan Bayern lah dia jumpa diri dia balik. Dia boleh perform balik dekat pasukan Bayern, tapi dia bukanlah jadi key player. Dia jadi rotation punya player. Tapi setiap kali dia step up dekat atas padang, dia akan deliver. Itulah Coutinho masa dekat pasukan Bayern. Nak jadi sadis lagi cerita ni, masa ni Coutinho masuk dalam game yang mana Bayern bantai Barcelona 8-2 dan Coutinho skor 2 gol. Hang bayangkanlah kan, hang cuba letakkan hang sebagai fan Barcelona masa ni. Hang dah lah duk sakit hati dengan Coutinho ni. Barca beli mahal, lepas tu tak perform. Lepas tu dia main dengan pasukan dan kelab hang tengah loankan dia. Lepas tu dia skor pula. Dia skor tu bukan waktu menang 1-0, 2-0. Waktu tim hang kena bantai. Kalau dia skor gol awal-awal tak apa, ni Barca tengah kena 6 gol apa semua, dia pergi tambah lagi masa tu. Dia seolah-olah macam hang tengah kena bantai kan. Tiba-tiba hang nampak X hang main, lepas tu hang kata dia ni, dia tengok dah kena bubuh ni, dia tambah satu lagi penumbuk. Macam tu lah rasa dia masa tu. Dan bukan setakat tu, Coutinho dekat Bayern memang dia berjaya. Dia jadi salah satu pemain yang penting untuk Hansi Flick masa tu dan bawa pasukan Bayern menang UCL. Tapi walaupun dia perform dekat pasukan Bayern, Bayern bukanlah satu klub yang nak spend sampai 120 juta euro untuk squad punya player. Sebab masa ni Coutinho bukanlah pemain utama Bayern. Sebab masa ni Bayern ada pemain macam Gnabry, Kingsley Coman. So pemain mereka dah solid dah dekat first A. Coutinho tu main sebagai backup saja dekat Bayern. Dan lain kali bila tak jadi, dia pun baliklah ke Barca balik. Hang cuba bayangkan, awkward tak? Kalau aku awkward dah lah aku skor, lepas tu aku menang UCL dengan tim tu, lepas tu balik dengan Barca balik kan. Dia memang balik dekat Barca, tapi tak betul-betul disambut oleh fan. Yalah, fan masih sakit hati lagi dengan tragedi 8-2 tu. Walaupun tu bukan salah dia lah, dia bukan minta nak pilih loan ke sana, Barca yang loankan dia ke Bayern kan. Barca yang kena. Masa ni coach pasukan Barcelona adalah Ronald Koeman.
Ronald Koeman ni dia tak give up dengan Coutinho. Dia kata, Coutinho jangan risau, aku masih berharap dengan hang. Jangan risau, aku akan tweak sistem pasukan untuk bagi hang boleh main dalam tim. Dan masa ni Coutinho main dekat posisi nombor 8 ataupun lebih kepada nombor 10 dan memang menjadi. Tapi sayang, dia baru je nak perform dengan Barca masa ni, tiba-tiba dia dapat satu injury yang akan menghantui dia dalam kira dah lepas tu, iaitu injured lutut. Bila dia injured lutut, dia diketepikan dalam satu tempoh yang cukup panjang, buatkan masa ni Ronald Koeman dah tak sabar nak tunggu dia lala kali pasukan Barca main dengan sistem yang lama ataupun sistem yang baru, iaitu mereka bermain tanpa Coutinho. Dan bila Coutinho balik, dia dah bukan pilihan utama lagi. Lagi-lagi dia dah tak seagresif macam dulu sebab dia baru lega daripada injury lutut. Dia balik musim 2021-2022, masa ni Barcelona nampak yang dia ni macam dah tak ada masa depan dekat pasukan Barca. So masa ni Coutinho pun nak bawa lah diri dia nak main dekat tempat lain. Last kali pasukan Aston Villa main. Sebab apa Coutinho terima tawaran daripada pasukan Aston Villa? Sebab masa ni pasukan Aston Villa, manager dia adalah bekas kapten Coutinho dekat pasukan Liverpool dulu, iaitu Steven Gerrard. So dengan harapan bila Gerrard ni manage Coutinho, Gerrard ni akan boleh polish balik kira Coutinho. Dan bila Coutinho balik dekat Aston Villa, game ni aku tak pernah lupa tau. Masa ni debut dia dengan Aston Villa lawan dengan MU, dan dia perform nak mampus dalam game tu. Dia skor 1 gol, dia buat 1 assist. Dalam tempoh pinjaman dengan pasukan Aston Villa, 19 game dia main dia boleh buat 5 gol dan juga 3 assist tau. Import dia memang cukup besar masa tu, dan disebabkan import dia besar, Aston Villa pun jadikanlah loan tu sebagai pembelian tetap. Dia beli dengan harga 17 juta pound saja. Hang bayang betapa besarnya Barcelona rugi masa tu, beli 145, jual 17 juta pound saja. Tapi sayang, lepas dia permanent dekat Aston Villa itulah dia flop. Gerrard pun tak ke mana, jadi tak apa-apa dekat pasukan Aston Villa sampai bila masuk Unai Emery, lagilah barai Coutinho ni dengan pasukan Aston Villa. Dia dah tak masuk dalam plan pasukan lagi. So bila dia dah tak masuk dalam plan pasukan lagi, Aston Villa dah nak keluarkan dia ni, tapi tak ada kelab nak beli dia. Mereka pun loan kalah dia ke pasukan Al Duhail, iaitu dekat Qatar. Dan masa ni Coutinho menjadi tahu main dekat Qatar. Cuma masalah dia, Al Duhail tak cukup duit lah kan. Mereka tak cukup dana untuk kekalkan Coutinho. Satu lagi isu gaji. Gaji Coutinho ni tinggi. Bila Al Duhail tak boleh nak permanentkan Coutinho, Coutinho ni baliklah ke pasukan Aston Villa dan lala kali berbincang dengan Aston Villa untuk tamatkan kontrak secara persetujuan bersama. Dan masa ni dua-dua pihak bersetuju untuk tamatkan kontrak. So masa ni Coutinho jadi free agent. Dan masa ni satu seruan daripada kelab Brazil, iaitu kelab lama dia, Vasco da Gama. Kelab yang besarkan nama dia dulu, panggil dia balik dekat kampung. Mainlah balik, main dekat sini balik, besarkan nama hang macam hang mula-mula naik dekat pasukan Vasco da Gama dulu. So Coutinho pun terima seruan tu, dia pun balik kampung main dengan pasukan Vasco da Gama. Dulu dia tinggalkan pasukan Vasco da Gama sebagai wonderkid, tapi kali ni dia balik ke pasukan Vasco da Gama sebagai kapten pasukan Vasco dan boleh kata pemain muka depan untuk pasukan Vasco da Gama. Tapi sayang, tempoh dekat Vasco da Gama pun tak cantik juga. Tapi kalau hampa tengok, dia main okey je dekat pasukan Vasco da Gama, tapi pasal apa dia jadi barai kat sana? Sebenarnya cerita dia lebih kepada pasukan Vasco da Gama tak perform. So bila satu pasukan tak perform, orang akan cari siapa? Orang akan cari pemain yang paling function team tu lah. Contoh, kalau Liverpool tak function, orang akan cari Salah. Kalau MC tak function, orang akan cari Haaland. MU tak function, orang akan cari Bruno. Macam tu lah cerita dia. So ramailah fan target dekat Philippe Coutinho ni, sampailah dia kena boo dalam setiap game. Dan game terakhir dia dengan pasukan Vasco da Gama, masa ni dia kena sub keluar. Dan masa dia kena sub keluar ni, fan-fan semua boo dia. Nak kata betapa sedihnya Coutinho masa ni. Masa dia kena boo tu, dia tak duduk dekat bench, dia terus masuk dekat dressing room, tunjukkan dia betul-betul kecewa. Dan tu jadi game terakhir dia dengan pasukan Vasco da Gama. Lepas tu dia minta pasukan Vasco sendiri terminate kontrak dia sebab dia ada masalah tekanan. Untuk aku, kalau kita nak buat rumusan pasal kira Coutinho ni, bagi aku dia adalah pemain yang sangat-sangat super. Cara dia dribble tu lebih kurang Hazard tau. Tapi kalau kita tengok shooting dia ada trademark move dia tau. Dia dekat belah kiri, lepas tu dia cut in masuk kanan, lepas tu dia buat shot. Kita boleh kata kalau dekat belah kanan ada Robben, dekat belah kiri ada Coutinho. Tapi sayang, Coutinho ni adalah seorang pemain yang dia ni bergantung dengan sistem Dia ni bergantung dengan macam mana manager tu handle dia. Dia tak boleh seorang-seorang, dan disebabkan itulah dia ni gagal dekat pasukan Barcelona.
Dan kalau kita ingat balik, aku pernah story pasal kejatuhan Barcelona. Mungkin hampa akan tahu pasal apa Coutinho ni boleh gagal kalau hampa tengok video tu. Sebab masa tu Barcelona tengah korak under Bartomeu, dan pengurusan Barca pun tak jelas masa tu. Buatkan import tu turun sampai ke skuad. Dan bagi aku kejatuhan kira Coutinho ni memang agak sadis lah, daripada pemain future star dekat pasukan Liverpool dan jadi rekod penjualan ke pasukan Barca dengan harga 145 juta pound. Tapi lala-kali hari ni umur dia muda lagi, baru 33 tahun, dah tak ada kelab. Hampa rasa kelab mana yang patut Coutinho pi untuk revive balik karier dia? Hampa boleh komen dekat bawah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.